Minum ya sahabatku. Apa masalah kau ni temenung macam ayah berak kapur ni? Kenapa aku tegur aku tak nak jawab ni? Apa masalah kau? Tak apa. Kalau kau tak nak bercakap dengan aku, tak nak berkawan dengan aku, tak menjejak ke berzina aku. Budak-budak bujang atas kenyih dalam buku 35 juga. Tak apa, tak ada masalah. Tak apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Wak Dong ngalang ni kenapa? Wah, macam dah ada lagi bini je. Tak tahulah aku. Aku tegur tu, tak jawab. Tanya aku tak jawab. Entah apa masalah, tak tahulah. Dia cemburukan aku dengan Bibah tu. Tak suka aku kawan dengan Bibah. Bila masanya aku nak cemburu dengan Wak Dol, aku tak ada cemburunya. Dah tu? Sekarang ni aku nak cerita, jangan ambil Bibah tu jadi bini. Kenapa? Tanya kenapa pula? Berapa ramai ada janda dekat kampung kita ni? Kampung dekat sebelah sana ada, kampung sebelah sini ada, kampung kita ni pun ada. Mak Ayam tu kan dah lama berjanda. Ambillah Mak Ayam tu jadi bini. Dia nak ambil Mak Long tu, adik Mak Long kau tu jadi bini. Bibah. Aduh. Apa ni? Dia ni sikit-sikit sebut makhluk lain sebut. Mayang. Mayang tak ada hati di hatiku tau. Bukan Mak Ayam, Mak Long. Tak dia disebut Mak Ayam tu tadi. Mak Ayam kena aku dengan Mak Long. Sekarang Wak Dol dengan Bibah okey? Okey alright, matching apa? Mana cara kita dah jadi tempat booking dah tempat nak pergi dating malam ni. Oh ya ke? Ya. Okey lah tu. Dah ada kombinasi dah. Dah dapat girlfriend baru. Ya. Dah dapat best friend baru. Ya. Wah, ada kombinasi pula tu. Ya, apa lagi nak? Nyalang sibuk kenapa? Cemburu kenapa? Engkau ni budak mentah. Apa kau tahu? Habis? Apa cerita? Apa cerita? Apa masalah? Apa masalah? Macam, saya jalan. Smartnya dia. Wangi lagi. Tak dating Alah ni, ini baru mukadimah baru ni. Belum betul-betul. Nak pergi dating mesti nak pakai kemas, tak ke berserabat. Min happy tengok abah macam ni. Kalau tak, terperap dia kat rumah ni. Yalah tu. Abah sekarang pun dah bahagialah sikit. Tadi tak sia-sia lah abah mendengar nasihat Min, anak abah ni. Ni kalau Aunty Bibah tengok abah macam ni, confirm hati cair. Baru tahu siapa Pak Dol. Sejak bila pula si Bibah tu syok dengan Wak Dol lah? Itulah saya heran. Berapa ramai lelaki-lelaki ada dalam kampung ni. Wak Dol juga dia tak. Itulah, si Bibah tu muda lagi. Patutnya dia boleh dapat yang lebih bagus daripada Wak Dol. Yang tu saya setuju. Kan? Cuba bayangkan kalau Wak Dol kahwin dengan Bibah tu. Confirm. Wak Dol mesti merana. Kenapa awak cakap macam tu? Iyalah. Awak dengan Bibah tu kan kembar. Awak garang. Bibah pun tentulah garang. Kalau garang macam biasa je, tak ada hal. Ini garang macam singa, macam rimau. Sekali Bibah jerit je, terabur tulang Wak Dol tu. Bila dah terabur tulang tu, meleleh-leleh liuk. Garang macam singa. Patah tulang. Apa? Ajak kau orang masa meleleh Elio. Nak merasa ke? Kalau nak merasa meleleh Elio, patah tiuk tulang. Sekejap. Apa pejak? Sekejap. Apa? Dah ada. Apa dia? Apa dia? Aku tak tahulah dengan si Bibah tu. Nanah aku tengok dia dengan si Wak Dol tu. Apa yang dia berkenan sangat dengan orang tua tu aku tak tahulah. Kenapa tidak pula Long? Wak Dol tu okey apa? Cuma dia tua je sikit. Tua bukan tua, dah kertu. Lagipun si Bibah tu layak dapat yang muda, tahu tak? Dia baru bercerai. Sabarlah dulu.
Long, sepatutnya engkau tu jangan menghalang dia, bagi sokongan kat dia. Mungkinlah Wak Dul tu ada ciri-ciri seorang lelaki yang menjadi idaman hati Bibah selama ni. Mana kita tahu? Tak ada maknanya. Kau ni sebenarnya backing aku ke backing si Bibah? Tak ada dah, Long. Sebenarnya aku tak backing sesiapa pun. Cuma aku rasa engkau ni macam emosi terlebih sikit. Tantah, kau cemburu kat dia tak? Hai, aku pula yang kena. Kisalam. Dia juga kembar aku. Yelah, sebab kembar lah kau cemburu. Dia tu, karakter dia dengan kau sebenarnya jauh panggang daripada api. Dia tengok dengan lemah lembut, hormat orang, budi pekerti tinggi. Semua orang senang dengan dia. Engkau tengoklah perangai kau dengan garang kau. Semua orang takut kan kau. Mana nak dekat? Singa. Aku garang macam singa lah. Kalau aku faham kau macam mana? Sia-sia. Yang kau mengembang rambut macam Sunda Bolong sisiang buta ni kenapa? Kenapa? Lah, tadi kan baru lepas mandi. Kau ikatkan berbuah rambut pula. Lam, kamu tak pergi warung Wak Dul lagi ni? Pergi warung Wak Dul? Kenapa? Ada apa? Yang ini kan, Wak Dul bagi makan free. Mood dia bagus betul lagi ni. Makan free? Kenapa pula dia bagi makan free? Kamu tak tahu lagi ke? Kalau kamu nak tahu, Wak Dul dah dapat calon isteri baru. Dia dah nak kahwin. Wak Dul nak kahwin? Senangnya di dalam hati dapat beristeri muda sebagai dunia anak yang punya. Oh, makanan dah habis, sahabatku. Dah habis dah, tak ada apa lagi dah. Sekarang buatnya kemaskan saja. Wat. Apa pasal kau ni? Betul ke Wak nak kahwin dengan Bibah tu? Betul. Berapa kali aku nak beritahu, memang betul. Tidak boleh dinafikan, that's right. Dan kejap lagi kami nak ke bandar, nak pergi beli ring belah rotan, nak masuk ke jari dia sebagai perasmian. Apa masalah? Oh! Tidak! 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 Tinggal, Engkau kena tolong aku. Engkau kena tolong aku. Lan, sabar, relax, bawa tenang. Dengan tenang, itik berenang. Tarik nafas. Lepas. Apa dia? Kau kena tolong aku. Kau tak tahu cerita ke? Wak Dul dengan Bibah dah nak kahwin. Apa pula tak tahu? Semalam dia dating saya ada apa? Habis kau tak cakap apa-apa pun. Cakap apa? Baguslah dia dating. Dia nak kahwin, baguslah. Lagi satu, bila dia orang kahwin, nanti senanglah saya ajak Minah keluar. Nah. Boleh kurang sekali ke? Boleh. Alamak, inilah bawa pandangan jadi Bibah. Ayolah Bibah, kalau kena dengan cincin ni barulah padang. Kau tengok bini siapa? Wak. Setelah abang fikir-fikir, inilah keputusan yang terbaik untuk kita, bah. Bah pun rasa macam tu juga, bang. Itulah yang sepatutnya. Wak Dul dengan Bibah kena dengar cakap saya dulu. Keputusannya kita bukan boleh main-main. Sebab ini akan buatkan rumah tangga, perihal rumah tangga kita. Wak Dul dengan Bibah kena berkenalan lebih dahulu supaya tahu hati budi masing-masing. Baru ambil keputusan sama ada nak kahwin atau tidak.
Apa yang aku cakap ni? Kami bukan bincang pasal kahwin. Kami berbincang tentang masa depan kami. Nak mencari penyesuaian, nak perkenalan dulu. Wah, itu kena bau. Betul cakap Abang Dul tu. Kita orang sebenarnya nak kawan dulu sebelum ambil keputusan kahwin. Tak gitu kan? Oh, ya ke? Ya, gitu. Apa? Wak. Aku minta maaf banyak-banyak lah dekat Wak ya. Sebab aku fikir bukan-bukan pasal hubungan Wak Dul dengan Bibah tu. Tak ada apa dah. Lagipun selepas aku fikir masa-masa, aku rasa tak guna juga kalau aku mendirikan rumah tangga dengan Bibah tu secara terburu-buru. Lagipun aku baru kenal dia seminggu saja. Tak kenal lagi hati budi dia. Tapi kalau ada jodoh, tak ke mana. Yalah, kalau ada jodoh ya. Tapi apa yang buatkan Wak tak jadi dengan Bibah tu? Yalah, tadi semasa aku nak pergi beli cincin untuk Bibah, tiba-tiba aku tengok pada anak aku, si Aminah tu. Nanti apa kata dia pula? Aku tak naklah sebagai bapa ni aku tu contoh tak baik pada anak aku. Jadi besok dia pula nak kahwin cepat juga. Macam aku tak nak tu. Okeylah Wak ya. Apa yang penting Wak, sekarang semua dah settle kan? Dan kita pun tak ada gaduh-gaduh lagi ya. Yalah, selama ini pun kita tak bergaduh. Saya mesti faham aja. Aku tak fikir apa lagi benda tu. Kau nak minum ni? Nak lah. Ambil lah. Wah, kau jadi baik-baik tau. Nanti jangan lupa datang sini lagi tau. Yalah Long, Bibah memang akan datang sini lagi. Lagipun banyak lagi hal yang Bibah nak selesaikan di kampung ni. Ini mesti pasal Wak Dul kan? Memang betul lah tu. Lagipun Bibah perlukan masa untuk fikirkan semua ni. Alah bah, tak apalah bah. Apa saja keputusan kau, aku dan Along sentiasa sokong. Tak apalah, Bibah minta diri dulu ya. Yalah, baik-baik tau. Sekarang baru terselah kejeritaan aku, kewanitaan aku. Kejeritaan adalah hak milik setiap insan. Boleh sama biasa. Betul juga kata anda aku tadi tu. Dia bilang aku cari jodoh tu, ayat-ayat dia tu. Ada orang belikan tak? Alhamdulillah. Insya-Allah. Wak Dul, ni bukan bini aku. Dia bukan orang Arab. Dia orang Melayu. Al-Bibah. Wa ta'ala al-fatul al-sakirin Allah fatahu. Aminah tak ada pun kat depan. Apa